Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Sekarang ni kita nak tunjuk cara, okey. Tunjuk cara untuk place order offline lah. Offline pula. Place order limit order So dekat sini awak tekan dekat bahagian chat at least dalam 2 second. Sekarang awak nak short. Okey, awak tekan sell. Lepas tu awak pilih dekat bahagian trade ni. Alright, awak pilih limit. And then awak pilih price dia. Price dia sekarang 5822 lah. So awak boleh naikkan sikit 583, 584 ke 583.6 contohnya Okey, ini adalah kita punya validity. Kita ada day order, GTC order, GTD order. GTD order ni awak nak sampai hari apa lah. Ni sampai 6 bulan 4 dia kata. So awak nak tukar boleh pilih tukar-tukar bila. Kalau contohnya awak nak sampai GTC, awak pilih je GTC dekat sini. Ini sampai market tu ataupun kontrak tu expired lah. Lepas tu apa yang pula awak buat tuan-tuan? Awak dah pilih harga, awak dah tekan limit, dah tekan awak punya validity, awak tekan je limit. And then awak place order macam biasa. Okay, so Please charge. Okay, so sekarang ni awak tengok, Power off. awak tengok awak ada satu short position limit and then kalau awak nak check order awak tu, awak pergi saja dekat bahagian order punya tab sini, nampak ada satu working order lah 583.6. Simple saja tuan-tuan. Okay, itu sahaja. Okay, kalau contohnya nak kita kata amend the order, awak tekan line kuning ni. Okay, tekan lama sikit, dia keluar macam ni kan, awak tekan dekat bahagian order action ni. Alright, lepas tu awak pilih modify order. Dan awak boleh naik atau turunkan harga macam ni lah. Dia akan bagi tahu nak berapa tick ke apa ke terpulang. Ni satu tick atas, satu tick bawah lah. Boleh bagi tahu. Okey. Sekarang apa? Sekarang 583. So kena letak atas sikit lah ataupun bawah sikit. Sekarang 581 sorry 581 awak letak sini. 582.0. Tak GTC. Okey, tekan modify order. So dia akan jadi macam ni. So dia akan queue. See? Simple saja. Awak tengok dekat bahagian order awak tu, nampak dia akan terus tukar 582. Sebab tu benda ni penting Alright, Assalamualaikum. Nanti kita ajar lagi cara order yang lain pula. Sama saja untuk buy pun sama. Lupa nanti you all pening pula. Untuk buy pun sama tuan-tuan. You all tekan saja dekat sini. Contoh ni tak nak you cancel order. Lepas tu you tekan lama sikit 1 2 3, awak tekan buy. The buy awak pilih limit, awak pilih GTC lah kalau nak senang. Kalau tak nak GTC, pilih day order pun tak ada masalah. Day order ni sampai hari tersebut je. Lepas hari tersebut dia akan hilang. Okey, sekarang 5810 awak tak bawah sikit. 5794. Tekan limit, tekan place order. So dia akan queue dekat situ buy. Sama saja. Kalau nak cancel, tekan cancel. Okay, alright, assalamualaikum.